bah. Beli bah. Kan dia boleh dah beli. Dah boleh tahu dah. Anak macam suka je. Boleh lari lompat-lompat ni pakai dah. Okey, jom ambil gambar. Tak video je. So pun boleh tinggi. So aku lepas apa? Oh tak boleh, dah tinggi. Dia pergi vlog pula. Ambil gambar. Okay guys, kita nak menuju ke Kelantan dengan naik van Maxus hari ni. Sekarang pukul 11.10. Nanti balik tinggal doktor ambil baju. Seat ada 15, orang 7. Nak shopping dah baju. Bye. Okay, jalan dulu. Nah, aku nak duduk mana? Siapa duduk belakang? Sorang satu row. Okay. Kurang sikit Tangga ni dia buat sendiri kan? dia naik sendiri. kan? Dia pilih sorang satu row. Okay guys, kita sampai mana ni? Sampai mana? Ni kat mana? Kemuning. Ha? Kemuning. Kemuning? Deng Kemuning. Tak tahu Deng Kemuning tapi Masjid Yahya Petra. Masjid Yahya Petra. Subuh jap. Sekarang pukul apa? Pukul 6.20. 6.20. Kita nak layan subuh jap. Berkabus lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ilaihi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Apa jam? Jam pukul 8.45 8.45 kita sampai di nasi berlauk Kak Cik. Rombongan 7 orang. Cakap sikit ni. Co-pilot. Pembantu pramugari. Mengantuk. Pramugari. Tengah-tengah tidur kan. Wow. Akhirnya kita sampai dekat nasi Kak Cik. Lalu dia sampai dekat KL kan? Hari ni kita pergi. Ni yang kat Well tu lah. Ambil je. Mana nasi je? Lapar lah, ambil nasi lah. Kadang jam dah tu. Lalu tengah jam. Memang kesusahan dia lagu tu pasal lalu highway tengah malam. Dia ganggu. Apa tajuk dia? Penunggu Lebuh Raya. Tengok benda tadi. Jangan benda. Suruh benda lain mesti jangan. Alhamdulillah. Amin. Tanya kunci. Amin. Dia kata mana kunci aku ni. Tanya kunci kereta dia. Amin. Alright, kita dah settle makan dekat nasi berlauk Kak Cik. Sekarang kita nak menuju ke floating market. Saya nak apa Ui, mestilah. Sayang kawan tu kalau jadi apa-apa bahaya tau. Kita kena jom. Mata bersama. Jom lari. Semua kenangan ni. Nanti kita masuk YouTube. Sekejap, aku rumah belakang. Okay, driver kita masih bertahan daripada pukul 11, 10.30 10 malam sampai sekarang 11. Yelah, tapi kat office pukul apa? 10 sekarang dah pukul 9.30. Kalau ikut kita gerak nak pergi ambil kereta apa semua tu pukul 8. Kau pergi naik apa? Kau ni memang naik train ke? Naik train lah. Yang nak balik rumah
10 km. 10. Cepat tak lapar. 10 km. Okey, kejap lagi dekat luar kita lompat-lompat. Dia buat macam ni. Trend TikTok. Jangan lompat. Kalau lepas makan nak pergi makan. Lagi ngantuk 10 ni. minit. 10 minit aja. 15 16 minit. Ni buruk pipi kecil lagi. Alhamdulillah. Kita dah sampai dekat JT Majid Floating Market and Resort and Pulau. Aku ambil video, kau ambil gambar Ha? Kita dekat Floating Market. Okey, kita ambil. Belum, JT dulu. Oh, JT. Guna kabel Tu guna tu. Guna kabel? Kabel kau? Tak, guna kabel apa? Apa tadi nama apa? Pak Wah. Pak Wah. Adik sepupu. Asal dia kerja sini? Dia ada book sini. Oh, Tunggu dia kita lah. tunggu dia lah. Terus tengok lagi. Ni Pak Wah ni. Pak Wah, ini set Pak Wah kita. Ha? Okey dia. Sign. Okey dia. Sign. Oh. Memang bawa layan. Masuk. Saya nak ambil video. Ya. Apa jalan? Siapa tolong pegang cik tu? Masuk dulu, sorang. Oh, hati-hati. Pegang. Oi. Ini tak payah pegang, ambil jalan sini. Kalau jatuh, Ladies first. Tengah-tengah sikit. Okey ni jangan. Semua okey Okey, binok. Ya Allah. Ai. Oi. Kita naik. Bo. Masuk belakang. Pasing. Ya, tekan Pasing masuk video. Masuk video. Anak Malin ni lah. Anak Malin ni. Masih video, pasing. Nah, pasing putus pulang balik. Pasing. Ya. Dia tengok kau dah tahu dah tu.
Dia nelayan dah ni. Lagi apa? Pemandu pelancong. Okey, sekarang kita berada di kampung So kita akan melalui bawah ni lah, jambatan ni. Yang belah kiri kita ada pokok, belah kanan kita ada pokok. Besar dia punya ni ke apa? Ada pandai ah. Ini yang pandai. Baik bos. Tengok dulu apa ada dah ni. Kalau tak ada apa kita gerak ah. Inilah dia floating market Sri Tanjung. Oh dekat kampung mana ni. Elok. Elok. Okey. Ya Allah. Okey, sudah sampai ke wilayah Agrobank. Oi. Kita dah sampai turun daripada bot. Sekarang menuju cari makan. Tadi boleh buat makan, sekarang nak makan lagi. Okay. Kita dah sampai ni, nampak ni. RM2 dewasa seorang RM2. Budak? 10 orang. Budak? Budak connect sangat tak ya? Ya. Aku pula yang tak ya kan. Ya, nanti sekarang kita kat ni nanti. Kita berada di floating market Pulau Suri. Timing tak lama lah, kita tak boleh lama sebab kita ada banyak destinasi. Tapi nampak macam seronok juga. Benda yang lain dekat Kelantan kan, macam dekat lagi Thailand. Kita kat sini dah boleh tengok dah apa yang ada. Jom kita tengok apa yang ada. Ada lagi yang ingin memberi semangat sebab kita dah nak mula ni. Dia kedai-kedai. Ini 30 saat untuk ibu untuk menguruskan anak dia. Sebab lepas ni ibu Makan. Sempat lapar. Ibu buka. Ada lagi? Tanya, okey. Okey, minta urut. Sama juga lokan tapi dia air asam. Ni dah dapat sirup tepung ni? Ha? Sirup tepung dah ada? Ni pra. Pri. Bentar lagi. Ini tak berapa garing nanti yang dekat mana? Menarik nanti dia goreng pada dah. Buka dia keluar terus makan dah. Rasa-rasa Sotong. Ada satu Kali lagi. Okey. Sedut je dah. Sambal tu. Oh ni RM5. Ni apa? Inoki. Ha? ada sos tu. Ni apa? Inoki. Inoki apa? Inawa Inoki. Betul-betul dah. Tak tu main lagi. Pakatan saya ada lah. Pakatan. Nanti nak pergi Terengganu pula. Dah bengkak-bengkak dah sikit dah. Lagi lah sotong celup tepung. Celup tepung dah ada. Ini kat sini banyak. Risau apa? Masih ada. Sebab malam semua bahaya daripada Gurusang kan. Daripada mana? Kampung kan? Kampung. Oh, super kampung. Mana sedap. Sekarang ni jaga. Kita nak time muda kita, time hero kita pun kita jaga dengan kita bang. Mak kita jaga hidup. Okey. Ni nak ambil gambar.
Floating Market Resort Pulau Seri Okey, Tanjung. kepada warga ROS. Sejak ni kita main bowling tadi kita Memang. Terima kasih banyak-banyak sebab hadir support Floating Market Pulau Seri Tanjung. Okey, akak kita daripada mana lah? Akak daripada mana lah? Akak daripada mana? KL kat mana lah? KL Lumpur ke KL Seluk? Kalau KL Lumpur dia dekat Putrajaya, dekat Keras. Kalau kadang-kadang ada juga KL Seluk ni dia Kut Langas, Kedai Lalak, Kampung Laut. Kuala Lumpur. KL Lumpur. Terima kasih warga Kuala Lumpur. Kita tengok semangat semua. Okey, Assalamualaikum. Kita dah settle makan dekat Seri Tanjung. So kita tengah tunggu bot dari Port Wah punya bot. Nanti sampai kita naik Port Wah balik. Pukul 12.10 kita punya Port Lee. Kabelnya bot sampai. Sini kalau sah. Kau sini kalau sah kat mana? Kalau sah Kalau sah. Sampai apa ya deh? Jadi kau ada berstopis di bayi. Oi. Sampai ke jeti. Okey, selesai. Floating boat. Sekarang kita mencari WC. Lepas tu ke Pekalan Kubo. Makan. Tujuannya tengok kau je meh. Telefon. Tak kisah Kan bergerak kursi. Jangan kursi table ni. Jangan kidnap. Kita sengitkan sekejap boleh? Boleh duduk semacam ni. Switch bawah kipas. Buka lah kau. Aduh. Ini lah proses tak. Malas nak berjalan je. Okey, dah. Jangan cakap banyak. Celik. Keluar betul kan? Balik besok. Besok paling awal lah balik. Okay. Kalau ni lah, kalau tak ada benda lain lah. Kalau terlajak tu pagi Ahad lah. Pantai ke nak? Ni apa? Rasa susah juga ni. Dah kau tak nak ikut pula. Nak menyusahkan kau orang tak apa. Aku malah nak menyusah diri aku. Yelah kan aku nak ikut nanti dengan kalian. Yelah kalau kita datang lagi lepas ni kita dah keluar. Dah tahu. Macam mana ni? Mantap. Pantai dalam. Apa? Pantai apa? Pantai Nami. Ami Island. Okay, kita berhenti sekarang pukul 6.45. Matahari dah tak ada. Ha? 7 lah? Oh, tu suku lah. 6.40. Cantik. Nanti gambar share-share je, aku malah ambil. Tu dia. Dapat nampaknya. Oh. View lawa tak dapat. Maksudnya esok lepas kita kerja. Okay, selamat malam. Kita berjalan lagi ni. Wakaf cek ye. Ada dah badai. Kita walaupun masih kita ada 5 orang. 5 orang yang masih belum tewas. 2 sudah tewas.
5 lagi belum. Banyak sampai lunyai. Oh, kita punya homestay kat situ. Kita pergi wakaf Cik Ye. Kerateng, Kota Baru. Tengok apa yang ada. Kita mandi lanjai. Demo tak kenal barai. Ha, sini demo tak kenal barai. Baju kelawar dia, baju kelawar RM10. Mana ni? Dalam ni? Ni sana. Dah tengok macam gini. Jangan nanti dia tengok video. Aku masuk kat tengah tu. Dia nak suruh masuk tengah. Sini. Mana? Hari ni driver pagi Azari. Siap. Nak check out, kita nak pergi Terengganu. Jom. Nanti pun siap. Hook pernah makan dah? Patutlah dia dah. Sampai di kopitiam kita. Jom kita makan. Lagi ni. Kena beratur dulu. Baru boleh masuk. Saya ada di ni. Tumpang kaki pula. Jadi Beratur mat. Kita kopitiam kita 7. 7. Oh penuh 7 orang. Kita 7 orang. Kopitiam kita. pula aku dengar ayat-ayat orang. Content creator. Apa? Angah buat apa Angah punya channel Angah? Vlog Muhammad Angah. Subscribe Muhammad Angah, TikTok pun Muhammad Angah. Tapi jangan lupa subscribe ID channel juga. ID channel, jangan lupa ID channel. Ini channel, okey. Letak butter. Satu dengan terus semua masak. 2. Kita batu. Kita tak boleh gambar. Tulis kita kena datang kaunter ni beratur. Kena bagi kertas order kat sini. Tunggulah dia buat. Air dia buat sini. Air dia merocek. Nanti air dia hantar kat meja. Ni kita ada 11 menu. Tu menu keluar. Menu dah keluar. Tu ni. Sekejap. Ni. Semua dah dapat roti. Roti tak special. Ini roti goreng. Roti goreng dulu. Makan. Jom makan. Bang. Itu bang. Tunjuk saya. Kita makan roti kita. Goyang. Jangan ambil gambar daripada aku. Okay guys, dah pukul 9 suku. Tengok dah ramai orang. Sudah ramai main kopitiam kita ni. Sudah ramai. Datang lambat memang ramai. Berehat. Thank you Okay. Okay, terima kasih. Okay. Okay deh.
Bagus kan? Menyentuni pelanggan. Oh, itu tokek tu, tokek. Salam ah. Itu gambar dia tu. Dia memang tu kalau tak buat itu dia kata lambat tu. Ambil gambar. Lagi tak ada boleh lah, tak payah pakai jubah. Hajah Atikah ahli baru kita. Baru register. Tapi kita kena jaga lah, dia bayar. Ni pembayar cukai. Kena masuk ke gambar. Kena ada dia pembayar cukai. Kita nak sampai tau. Pasal Siti Khadijah. Ini yang tahu apa? Ini tahu apa? Lebah ke tak? Lebah. Aku lu. Ni lain. Apa? Tak tahu. Pulut buang. Pulut Apa? Ya, Pulut apa ni? Dalam dia apa, Cik? Awak ni isi sama daging. Oh, Awak ni kosong. kosong. Apa tu? Awak ni Peknik ni lah. Macam poci. Sama saya lah. Saya makan ni. ada tangga. Tak tanya. Sampai. Apa dia? Periuk. Aku minta tahu dia nak periuk apa? Periuk nasi. Ni buaya. Tebal. Mana tebal ni? Oh, tebal. Kena selotok lah tu kan? Boleh jahit tu kan? Ya Allah, cantiknya. Nanti 100 ke 400? Saya nak 5-10. Oh. As early as that. Ni. saya pun saya tanya. Tahu saja, lanya style ni ke? Corner stormy ha. Pak ni yang penuh. Ni yang penuh ni. Dia sama Pak ni juga. Tapi saya nampak macam lemah ke? Kau basuh kau lembut kain je. Tu saya masuk washing machine pun tak apa. Okey lah ya. Design dia, kau di custom. Harga terlebih kasih sayang dia ni. Aduh. Yang ni match dengan kita baju. Match. Nanti subscribe sama channel 3 meter setengah. Jadi dah 6 meter. Okay guys, kita dah sampai ke Pulau Penari. Dekat kedai Pantai Penari pulau kata. Pantai Penari. Nampak? Sinilah Ami. Dia kesian dia. Bawa gitu dengan time tadi. Pantai Penari. Aku dah lapar nasi. Tolong aku nasi goreng ke nasi putih ke. Kita sampai udang celup tepung, sotong celup tepung. Ni apa? Ni Ikan kembung. sotong. Bagi lebih. Selayang. Ni telur. Oh, telur. Ni apa? Telur sotong. Kan dua yang kita satu. Okay guys, kita dah settle makan. Kita ambil gambar dulu sebelum kita gerak ke Kuala Terengganu. Kau memang ngantuk kau. Masuk. Ni aku lupa masuk tak mampu. 32 ke atas. Malam ni kita upah. Malam ni tak upah. Okay, jom.
struggle sikit lah hari ni So kita kena scam lah. Bukan scam, homestay kita di Kuala Terengganu ada masalah sikit. So kita sekarang menghala ke Kuala Terengganu melalui drawbridge. So guys, kita dah check out hari terakhir ke di Kuala Terengganu. Check out dah, last day. Hari ni kita balik KL. Masih dagang tu Cawangan kat sebelah UPC Kuala Terengganu. Beratur kan? Beratur. Nak kena duduk dulu ke apa? Tak lah, beratur nanti dia bagi masuk lah kot. Dia tak banyak. So kena tunggu beratur panjang. Kat luar pula. Dia pun mana sangat air. Yang sedang. Sedap. Satu kan? Apa tebeng? Ini tak ada. Oh. Ada dekat drawbridge jap. Kejap je memang. Okay guys, kita pukul 9.30 sampai Desa Murni untuk meninggalkan Kesan. Meninggalkan Kesan dulu, lepas tu kita masuk Desa Murni. Baju batik, kita tengok baju batik 9.30 9.30 sampai pukul 10 je Ini pasar payang, kedai payang 1, yang ni pasar kedai payang 2 kot, tak tahulah. Ui, geng ni lah, geng Y16. Oh, yelah betul Y16. Kita jumpa Y16 apa ni? Limited edition. Okay, kebetulan ada kat pasar payang, kita jumpa ni geng-geng MDX. Apa? geng-geng MRO. Y16 sebab semalam ada event Y. Nanti terus sarung. Salah orang lagi. Dik, ini berapa? Oh, cek. Payang. Tak payang. Bini kita tak kerja-kerjaan, tak pakai. Saya kena yang tu. Okey, share hasil-hasil tanggapan pasar payang, hasil tanggapan. Angkat. Hasil tanggapan. Okey. Mana Waida tak ada. Nadia. Waida dah simpan dalam kereta. Cantik. Pokok lekor yang sesaja tu dia gabung bandar. Macam kita patah mana. Tu ada nombor 2. Apa ni ada lain? Okey. Oh, Waida.
Habis. Ha? Nampak? Mula. Tu. Menjadi